3 diberi 3 titik. Jika titik PQR terletak pada satu garis lurus yang sama, cari nilai yang mungkin. So, garis lurus yang sama. Apa maksudnya? Kalau kita ada P, kalau kita ada Q, kalau kita ada R, bila garis lurus, maksudnya dia punya kecerunan dia sama. Tak kisahlah awak nak buat M, PQ sama dengan M, QR ke. Maksudnya PQ dengan QR ataupun MPR dengan MQR ke ataupun nampak mana? MPR sama dengan MPQ ke, awak akan still dapat jawapan sama. Sekata awak lah nak guna yang mana-mana. Cumanya saya tengok R ni dia ada kuasa 2 lah. Kalau boleh saya tak nak nombor yang besar-besar ni ulang banyak kali lah. So ni saya memang reject lah. So either PQ, ada yang ni atau yang ni je lah. Okay. So kalau saya guna MPQ dengan MQR ni, so MPQ sama dengan MQR. So apa formula M? M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okay. So MPQ. PQ yang ni. So Y dia adalah 2 dengan negatif 1. So 2 tolak negatif 1 per X dia adalah N dengan 1. So N tolak 1. Sama dengan, okay, sekarang QR pula. So dia punya Y N tambah 3. N tambah 3 tolak 2. So N tambah 3 tolak 2. Per dengan X dia N kuasa 2 tolak N. N kuasa 2 tolak N. Ni berderak silang je lah. Okay, saya kecilkan dulu. 3 tolak N tolak 1. 2 tolak 1 tolak ni dapat 3. Okay. Yang ni N. 3 tolak 2, 1. So, N tambah 1 per N kuasa 2 tolak N. Ni berderak silang je lah. So, 3 N kuasa 2 tolak N sama dengan N tolak 1, N tambah 1. Kalau kembang, ni dapat 3N kuasa 2 tolak 3N. Sama dengan, okay. Ni kalau kita nampak, dia memang tambah tolak kan. Dia kan sama macam A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama dengan A tolak B, A tambah B. Nampak? So, dia akan jadi N kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. Okay. Kalau kita bawa setempat belah kiri, 3N kuasa 2. So, N kuasa 2 akan jadi negatif N kuasa 2. Negatif N kuasa 2 tolak 3N. Negatif 1 bila pindah jadi positif 1. So, kita dapat 2N kuasa 2 tolak 3N tambah 1 sama dengan 0. Okay, guna kalkulator. 2 negatif 3, 1 dapat 2N tolak 1, N tolak 1 sama dengan 0. N sama dengan 1 per 2, N sama dengan 1.